Cuaca so panas hari ni. Wow. Jadi tempat paling rare ni, Mas Tangan. Tempat paling rare. Apa ni Ray? Apa ni? Mas Tangan. Hai awak. Awak mood okey tak? Okey ke lagi? Okey. Oh, air dia kuat Tuh. Oh, mandi ke? Bukan. Tak ikan. Ya, ada warna putih lah. Hai. Dalam. Seko je. Oh. Ada? Hai. Ya, dia. Pinggir. Hai awak. Awak okey tak? Nak video lah. Ni apa nama dia? Strip skang. Oh. Harga tu 8,800. Hai. Skang, awak kentut. Ini yang besar. Awak kuat kentut. Yang ini kuat berak. Itu kuat kentut. Itu kuat berak. Kaki dia. Ada kapibara lah. Mana? Tu. Tengok satu barang. Adik, ada nampak tak? Nampak tak? Ada kapibara tu. Kapibara. Adik bukan kisah kapibara ke apa. Adik. Ni kucing ke? Ada 2 ekor lah hanya tu. 2 ekor kan? Dia masuk? Tak apalah. Patut muka dia memang pemalas. Memang berendam je? Waktu malam Oh, malam. Ni buka sampai malam ah? Tak. sampai petang je. Nah. Tapi malam ada orang jaga ah? Ada. Nampak tak? Dia sibuk nyonyot kat tangan dia. Apa tu? Mama punya ni. Adik. Ayo. Kita tengok lain. Tengok sini lah. Kambing? Cek. Untuk kambing. Buka lah dek. Bukan pula. Berair dah. Tahu tak? Datanglah dalam pukul 9 pagi. Ya. Pagi ke petang Ataupun datang ke? petang kan? Tangan lojak. Petang. Dah tu je. Ya Allah, anak siapa ni? Tapi dia ambil gambar kita dengan kuda tu melintang. Dia tak payah Oh, bintang Dia tak tak cakap dengan dia. Dia cakap lagi. Hai, boleh tak? Tak apalah. Macam ni je. Okey. Boleh tak? Sikit je. 1, 2, 3. Boleh. Boleh, senang. Satu lagi. Okey. Boleh. Asyik. Tak apalah, dia ada gambar. Sayang. Mana? Sini. Sini lah, suara tak. Berdaya ni dapat pasir ni tak boleh lalu. Sini lah, kau cakap. Rasa lalu je. So itu sajalah RM20 kita untuk pusing-pusing di sini. Berbaloi tak? Berbaloi. Baloi. Tapi kalau kita Tapi pergi banyaklah binatang dia. kalau kita pergi Taman Rama-Rama lepas ni, harga dia mungkin dalam RM35. Ish, mahal siap. 20 tu kan?
few limit saya. Tapi mungkin banyak kot. Mungkin dia dah dia pegang dia punya ni Shopee.